Pernah tak anda terfikir, setiap beberapa tahun, 5 tahun sekali, kita diheret, dipaksa ke sebuah teater besar yang bernama pilihan raya. Pilihan raya negeri, pilihan raya umum. Kita berbaris bawah matahari terik, celup jari syahadah kita ni, jari kita yang syahadah ni kita celup dalam dakwat yang kekal, yang melekat di tangan 2-3 minggu, yang tak kena air solat untuk wuduk, tapi dihalalkan oleh ulama-ulama akhir zaman, majlis mufti dan sebagainya. Dan lepas tu, lepas dah celup, kita keluar rasa bangga, seolah-olah kita dah berjaya menentukan masa depan negara. Kononnya kita ni dah berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Tapi adakah betul-betul kita ni berkuasa? Atau kita sebenarnya mempercayai sebuah ilusi, halusinasi yang direka dengan perfect, rapi. Hari ini saya nak bincang tentang satu yang agak radikal. Terpulang pada anda untuk percaya, terima atau tak terima, hak masing-masing. Demokrasi kan, free speech, free will. Ikut kau lah, ikut ilmu kau, ikut pemahaman kau. Kita nak bincang satu teori. Adakah sistem demokrasi moden ini dan proses mengundi ini sebenarnya hanyalah sebuah ilusi atau satu bentuk penipuan, halusinasi sistematik Dajjal yang mencerminkan sifat manipulasi akhir zaman? Selamat datang ke podcast 313. Tarik nafas dalam-dalam, tenang, dengar. Buka volume kuat, pakai headphone, tengok dekat TV ke, dekat komputer ke, dan jom kita bongkar demokrasi halusinasi Dajjal. Welcome to the Edge of History, where prophecy meets the present. This is Podcast 313, Ultimate Issues, Ultimate Times. Dunia ini sedang menuju ke penghujungnya. Pelbagai cabaran dan fitnah akan melanda, penipuan dan kelalaian ada di mana-mana, dan akhirnya kemanusiaan akan terpadam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari kita start dengan realiti asas, basic reality. Apa itu demokrasi moden? Atas kertas, ia adalah from the people, by the people, for the people. Daripada rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kononnya. Tapi adakah ia benar-benar berfungsi macam tu? Daripada rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat ke? Digital ID apa semua ni, riba, cukai, vaksin, AI pula lepas ni, untuk rakyat ke? Cuba tengok apa jadi bila musim kempen tiba. Demokrasi moden bukan lagi tentang mencari pemimpin yang beriman, yang paling jujur, berintelektual dan paling ikhlas berkhidmat. Adakah pemimpin-pemimpin ini takut dosa pahala, takut syurga, takut neraka, nak ke syurga? Adakah kita memilih pemimpin yang betul-betul beragama? Tidak. Demokrasi hari ini adalah branding. Siapa ada bajet paling besar, dapat sponsor paling besar daripada bank ke, daripada Freemason ke, daripada Yahudi ke, Zionis ke, Israel ke, Iran ke. Siapa ada bajet paling besar untuk pasang billboard, buat kempen, pergi sana sini. Siapa ada image consultant paling licik, paling pandai bercakap, menabur janji manis di TikTok, di FB, itulah dia. Ia telah menjadi satu industri hiburan
dan perniagaan. Kuasa yang sebenar bukan terletak di tangan pengundi yang memegang pensel dalam bilik undi. Kuasa sebenar terletak di tangan mereka yang membiayai dana kempen, yang sponsor seseorang tu, yang sponsor someone. Siapa? Korporat besar, elit dunia, keuangan dan dalang di sebalik tabir. Inilah hidden hands. Setiap politician ada hidden hands di belakang dia. Di belakang dia ada Pfizer ke, ada AstraZeneca ke, ada Bank of England ke, ada BlackRock ke belakang dia, ada siapa-siapa. Semua ni memerlukan duit. Politik memerlukan duit, kempen memerlukan duit. Jadi di belakang politician mesti ada sponsor. So demokrasi sebenarnya ialah produk pemasaran, branding. Dia juga industri hiburan dan perniagaan. Kita tengok show, rakyat diberi halusinasi, illusion. Kononnya dia orang ni ada choice. Oh, yang ini ada rock kapak, ada rock reggae, ada hujan, ada Wings, ada heavy metal ekspedisi, ada Sepultura. Kau nak yang mana? Yang anda boleh pilih parti A yang kononnya Islamik, anda boleh pilih B yang kononnya bangsa Melayu. Tapi pada akhirnya sistem ekonominya tetap sama, dasar penjajahannya tetap sama, dan cengkaman sistem keuangan global terhadap negara tidak berubah. Ada bank yang di belakang tu, ada Israel ke belakang tu, ada Iran ke, Amerika ke, British ke di belakang seseorang. Pilihan raya bertukar wajah tapi tuannya tetap sama. Bukankah itu definisi satu illusion, halusinasi yang sebenar? Yang kau pilih, yang kau sebok, sokong pimpin tu, ada benda lain dekat belakang dia. Itu illusion lah. At the end of the day, bendanya sama juga. Di belakangnya ada bank, di belakangnya ada CIA, di belakangnya ada Zionis. Tak kisahlah siapa pun yang naik, last bendanya benda yang sama. Itulah namanya ilusi, halusinasi. Bila kita bicara dalam aspek eskatologi, khususnya konsep akhir zaman dan manipulation of Dajjal ni, sifat utama entiti tersebut bukanlah sekadar kekejaman fizikal, tapi penipuan persepsi yang luar biasa. Dajjal ni pakar tipu daya, dia menipu daya. Dah disebut banyak kali dah, dia pakar tipu daya, master of deception, diversion. Dia ni boleh menipu. Kononnya benda ni macam ni, kalau tak undi nanti Allah tanya, kalau tak undi nanti kafir memandang. Ini dah yang Dajjal bawa. Yang sebenarnya kau undi, kau sokong, kau dah jadi kafir. Yang sebenarnya kau apa pun tak jadi apa. Sebenarnya pemimpin-pemimpin ini telah diatur, bukan diundi, bukan diselect. It's elected, not selected. It is elected, dah diatur dah. Lepas ni orang ni naik, lepas ni orang ni naik, lepas ni orang ni naik. Lepas tu adalah macam gaduh-gaduh sikit, buat drama apa semua. Sebab itulah drama. Dajjal adalah seorang director yang dahsyat. Dia lagi dahsyat daripada Steven Spielberg. Dia adalah satu pendirector drama yang dahsyat. Lepas ni tiba-tiba KJ pula, tiba-tiba. Sebab dah dipilih oleh Klaus Schwab, WHO, WEF apa semua. Macam mana pun dia akan naik juga. Tak pun jadi senator. Lepas tu ada suara dalam parlimen. Tak percaya, tengoklah. Penipuan persepsi yang luar biasa. Itulah Dajjal, tipu daya. Di dalam tradisi, Dajjal digambarkan membawa dua imej yang bertukar realiti. Apa yang kelihatan sebagai air menyegarkan, rupanya adalah api yang membakar. Kau pilih air, nampak macam bagus. Kau pilih vaksin, kau pilih vaksin nanti selamatkan kita apa semua. Tapi sebenarnya adalah neraka, adalah api yang bakar. Last kau mati, last kau sakit, last kau macam-macam.
dan apa yang kelihatan seperti neraka. Oh, kalau tak vaksin nanti susah itu, susah ini. Tapi sebenarnya adalah keselamatan. Itulah syurga. Otak kau tak dikawal dengan nanobots, dengan teknologi apa semua. Kau tak dirasuk dengan 5G, 6G. So, kau nak pilih air ke kau nak pilih api? Kau nampak orang ni macam bagus, oh dia ni air. Tapi sebenarnya itulah setan paling dahsyat ni. Ini pejuang Imam Mahdi, pejuang Nusantara. Dia kawan dengan Kak Yusuf Qaradawi, mungkin jiran sebelah rumah. Dia ni Islamik. Last hilang duit tabung haji berbilion-bilion. Last macam-macam hal. Kan? So, Dajjal ni dia membawa dua benda, api dan air. Api itu ialah syurga, air itu adalah neraka. Yang nampak bagus, nampak senang ni lah yang paling bahaya. Yang nampak susah dan jahanam ni lah, inilah sebenarnya yang kebaikan. So, sistem global yang ada sekarang mengajar kita untuk melihat penindasan sebagai kebebasan, penjajahan ekonomi sebagai kemajuan, dan sistem politik yang retak pecah belah asalkan cantik pada rupa sebagai demokrasi yang suci. Padahal kita pecah belah, divide and rule, divide and conquer. Selagi ada demokrasi, Islam tidak akan bersatu, Islam tidak akan naik. Selagi ada demokrasi, manusia dipecah belahkan atas nama ideologi politik, kiri lawan kanan, blok ini lawan blok ini, supaya kita terus berbalah sesama sendiri. Kotak undi tempat kita melampiaskan rasa marah. Kononnya kita sedang membawa perubahan, konon. Padahal sebenarnya kita sedang menyokong sistem tu, meneruskan legasi sistem tu. Kita mengesahkan dan meluluskan sistem yang sama yang dicipta oleh Dajjal, British, Zionis, yang tolak hukum Allah. Kita ambil hukum manusia, kita sekutukan Allah. Kita disajikan dengan kebebasan palsu supaya kita terlupa bahawa kita sebenarnya hidup di dalam penjara tanpa dinding. Kita ditipu kau-kau ni. So, jadi adakah bermakna kita patut putus asa dan buang hak mengundi? Jawapannya terletak kepada kesedaran, ilmu dan kajian masing-masing. Masalahnya bukan pada celup jari, tetapi pada penghambaan minda. Kau nak celup jari, celuplah. Tapi kau punya mind slavery tu, kau tak nampak realiti. Masalahnya bukan pada celup jari, tapi penghambaan minda kepada sistem yang memuja kuasa dan materialism. Ilusi ini akan kekal dalam otak engkau berkuasa selagi kita mempercayai bulat-bulat tanpa menggunakan akal, ilmu yang kritis dan sandaran-sandaran agama. Sebenarnya Quran banyak hint pasal demokrasi. Dia tak sebutlah dulu demokrasi, tapi dia kata jangan sekutukan Allah. Allah lah yang berhak membuat hukum. Benda ni cari dalam Al-Ma'idah, dalam Al-Baqarah, Ali Imran, semua ada. Tapi kau tak nak baca, kau tak nak cari. Kau tak nak Google, pakai smartphone kau tu untuk cari ayat-ayat Quran yang mengatakan demokrasi ini sebenarnya kufur, syirik. Perubahan yang sejati tidak bermula dalam kotak undi yang dikawal oleh sistem yang korup. Ia bermula apabila kita mula mengkaji, mencabar naratif, menolak politik pecah belah, menolak politik kebencian dan membina kepahaman agama, integriti dari peringkat angka umbi, daripada budak-budak, keluarga, komuniti, diri kita sendiri, pemimpin-pemimpin, raja-raja. Semua kena faham apa itu sebenarnya pemerintahan, pentadbiran, kerajaan, sistem Islam tu apa. Baru kau faham.
pemimpin tu sebenarnya apa, khalifah tu sebenarnya apa. Jangan jadi mangsa kepada halusinasi dajjal, ilusi, pilihan yang palsu. Bukalah mata, fikir luas-luas, keluar daripada kotak, dan jangan mudah tertipu dengan retorik kuasa. Semua ni kerja dunia je sebenarnya. Sampai di sinilah saja. Tapi aku nak bagi kau fikir satu benda. Dalam 2-3 tahun lagi, demokrasi ni akan menjadi demokrasi AI yang dikawal totally oleh Dajjal, sistem Dajjal, teknologi Dajjal, di mana undi boleh ditipu, dimanipulasi. Kau tak datang pun dia kata kau datang, dan tak ada siapa pun yang boleh check. Tiba-tiba keluar je data kau, ini AI apa semua. Melayu ni kan taksub teknologi, sains. Oh, tiba-tiba orang ni menang, padahal sebenarnya tak ada orang pun undi dia. Sebab AI kata dia ni banyak undi apa semua. Oh, peratus undi keluar banyak, ramai scan mata, padahal dia dah kutip banyak dah data-data mata kau ni. Kau buat IC, kau buat itu, kau pergi ATM, kau pergi daftar undi pun dia dah scan mata dah, seolah-olah kau dah hadir. Kononnya projek rintis. Aku dengar dekat radio dan aku nampak tipu daya, tapi korang tak nampak. Korang tak pernah fikir benda-benda ni. Aku hari-hari fikir, apa benda kau nak tipu aku? Apa benda trik yang diorang ni nak main dalam vaksin, dalam wabak, denggi lah, itulah, inilah. Aku hari-hari melatih otak aku berfikir. Aku tengok Quran, aku tengok hadis, berfikir apa fitnah Dajjal. Korang tak fikir. Korang fikir bola, politik. Kau fikir melodi, muzik, bola sepak. Kau sibuk dengan nak kejar beli Belfire, nak beli rumah besar, nak bayar riba. Kau tak ada masa untuk fikir benda-benda ni. Kau sibuk nak jadi datuk, jadi Tan Sri, nak jadi pengurusi itu, pengurusi, nak jadi mufti, nak masuk jadi Ustaz Jakim, nak masuk jadi itu. Jadi hidup kau dah didistract oleh dunia. Kau dah tak fikir pasal Dajjal, pasal Imam Mahdi, pasal akhirat. Sebab benda ni pada kau teori konspirasi. Benda ni pada kau tak penting. Ini orang-orang bangang aja yang fikir. Sebenarnya aku nak bagi tahu, sebenarnya siapa yang bangang sebenarnya, kau ke aku? So kita jumpa dalam episod esok pula. Hari ini halusinasi Dajjal, undi demokrasi kau semuanya halusinasi, dan akan lagi teruk bila AI nanti. Selamat menjadi bodoh. Semoga diberkati Allah, dibuka mata hati satu hari. Jangan makan riba, jangan makan benda haram, supaya hati tu terang sikit. Solatlah 5 waktu, baca Quran, baca hadis, supaya tidak menjadi Melayu yang layu, bodoh dan bangang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu syahadah. Kita semua satu syahadah. Kalimahnya 2, tapi syahadahnya sama. Kita tak sembah demokrasi, kita tak sembah raja agung, kita tak sembah Baal, setan, kita tak sembah WEF, WHO, UN, kita tak sembah batu linggam tawaf dalam rumah, batu hitam tu. Kita tak tawaf dalam rumah, kita tak sembah selain daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.